Dia galas. Tu ke bawah tu. Keluarkan kunci lah. Nak kod apa semua. Kunci kereta. Belum, tak penuh lagi. Belum nama dulu. Wait, thank you so much Wait for the punch card. Okay. So kita malam ni lokasi baru guys. Malam ni kita lokasi baru. So saya tunjuk dulu lokasi dulu. Nampak. So malam ni kita lokasi baru tau guys. So ini dinamakan sebagai apa kata apartment. So tanpa lenggarkan masa dan juga waktu, ayo. So kepada yang baru join, saya minta korang untuk bantu share, bantu tap-tap, bantu repost dulu, okay? Bismillah. Sekejap Bos Enki, thank you so much. Sekejap. So lokasi kita pada malam ni adalah dekat apartment tinggal di Tuaran. So saya bukan berada di JB, tidak. Malam ini saya berada di Sabah. So kepada korang yang baru join apa semua, saya minta jasa baik korang untuk bantu share, bantu tapping, bantu repost, punch card dan juga bantu apa yang korang mampu, okay? Sekejap, ni apa ni? Macam mana nak edit lah? Kejap guys, saya update ni sekejap. Saya set task. Mana harus okay guys. Okay. Lan di Sabah bukan? Saya saja yang ada di Sabah. Lan dekat JB. So, saya bagi tahu Lan, saya ada jumpa lokasi baru. Saya ada jumpa lokasi baru. Good. So, ini adalah lokasi baru kita pada malam ini. So guys, tanpa membuang masa dan juga waktu, Awi, thank you Wi. So let's go guys, tapin dulu guys. Awi, thank you so much Wi. So korang bantu tapin dulu, Lan, bukan Lan. So guys, kepada korang saya minta bantu share, bantu tapping, bantu punch card, bantu apa yang korang mampu guys. Ya saya. Awi, thank you so much Awi. So kita lokasi pada malam ini adalah dekat apartment Tuaran. Apartment Tuaran di Sabah. Okay, jom. So guys, are you ready? Taping dulu.
Sebelum kita start, korang bantu tapping dulu. Let's go. Bantu tapping dulu. Fuh, sabar Ya, betul. Sekejap Kalau ada lorong, ada kira macam tunjuk apa tanda jalan, saya boleh tunjuk. Saya sekarang ni bukan berada dekat JB. Tidak. Kita hari ni berada di Tuaran Sabah kita berada di Tuaran Sabah. So, sebelum kita memulakan, takut korang pula tak percaya kan. So, saya akan bawakan korang pergi ke signboard tu. Tutup dulu lampu, malu kat orang. Cuma saya tak tahu keras tu dekat Sabah. Saya tak tahu sama ada ada orang ataupun tidak. Wallahualam. Tapi saya tengok pada gaya macam selamat lah, sebab bumbung dia memang tak beratap. Ini bukan di Tuaran, di Tuaran. Sekejap Ini di Inanam. Inanam, yes, betul. Oh, awak pernah lalu Inanam dekat dengan Tuaran lah kan? So, korang boleh nampak signboard kita berada di Likas Penampang Nuaini, thank you so much. Bantu ke tempat tu? Wallahualam. Likas Luyang Penampang Pusat Bandaraya Kelombong Industri Estate. Ini baru 7 dekat Inanam. So, ini kawasan Inanam. Awak ada lokasi lagi best tak? Sebab saya pun berbaki lagi 2 malam saja di sini. Saya berbaki lagi 2 malam saja. So, ada tak tim paranormal lain yang pernah masuk ke tempat ini? So, kita berada di Tuaran, dekat Inanam, Sabah. Sebab saya search lokasi tepat. Lokasi tepat saya dekat Tuaran. So, tempat ni kena hati-hati, banyak mapet. Allah, sumpahlah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Serius ada mapet? Dah lah, saya sorang-sorang ni. Saya satu orang je. Saya satu orang, saya tak akan masuk beramai-ramai. Jauh melancong, bawa diri lah. Asyik-asyik main dekat Johor je kan. Asyik-asyik main dekat Johor je, bosan juga. So, sekali-sekala kita nak kena merasakan vibe baru. Kita nak kena merasakan vibe yang lain. So guys, tipin dulu guys. Cukup 10k saya terus jalan. Cukup 10k kita terus jalan. Serius ada orang tu. Serius ada orang. Sebab saya rasa macam tempat ni selamat bagi saya. Sebab apa tau? Kawasan bumbung memang dah tak ada atap. Memang tak ada zinc apa semua. So mustahil kalau orang nak tidur bareng apa semua. Kalau hujan, dah lantai jadi basah. Hati-hati je ya. Baik. Awak ada lokasi lain lagi tak dekat ni, Sabah ni? Tidak kisahlah, di Tuaran kah, di KK kah, ataupun di Putatan. Paling jauh boleh sampai Kinarut lah. Sebab saya pun tak lama. Awi, thank you so much Wi. Sebab saya pun tak lama. Satu hari bulan saya dah balik ke Semenanjung. Awi, ya Allah. So saya akan pakai ni. Dah lama kita tak pakai benda ni. So kita akan pakai benda ni. Sekejap kita bakar dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mary. Kejap. Mana Leja? Kejap guys. Oh, Leja di depan.
So ada rakyat Sabah tak dalam ni? Boleh saya tahu ada rakyat-rakyat Sabah tak dalam ni? Ni asyik ke? Ya, benar, tepat sekali. Boleh saya tahu dalam live saya ni ada rakyat-rakyat Sabah tak? Ada orang-orang Sabah ke di sini? Jikalau ada orang Sabah di sini, boleh tak saya nak minta lokasi baru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mat. So guys, tak banyak dah. Lagi 1.7k saja. Awi, terima kasih Awi. Tak banyak pun guys. Saya orang Sabah. Orang Sabah. Kamu Sabah di mana? Yakinkah? Yakinkah? Yakinkah kita di sini? Selamatkah? Selamatkah kita di sini? Di Lahad Datu, faham? Bukan suara Abang Lan. Takkanlah saya nak bawa Lan pergi sini. Tujuan saya datang ke sini hajat yang lain. So tanpa membuang masa dan juga waktu, so kalau ada orang Sabah dalam live saya, boleh tak saya nak minta lokasi-lokasi lagi? Sebab saya berbaki lagi 2 hari. Saya berbaki lagi 2 hari. So kalau line late korang kena bagi tahu saya tau. Kalau line late apa semua korang kena bagi tahu saya. Sebab setakat ni line penuh. Setakat ni line masih penuh. Cuma cari janda ke tu? Dah kalau perawan dah reject saya, apatah lagi janda. Agak-agak bos. So korang nak saya start daripada mana? Kanan ke kiri dulu? Wina. Lahad Datu kan ni? Bukan, di Inanam. Sepadan dengan Tuaran. Nanti nak pergi ke Tawau lagi, nak main Bukit TV. So kita main satu-satu dululah. Yakin ke? Awis. Terima kasih Awis. Selamat kan saya harap tiada binatang buas lah ya. Saya harap tiada binatang buas. Airport lama di Tawau. Bisa. Buat apa tu? Cari mentadak-mentadu. Ni kenapa bergerak ni? Dah balik belum? Masih di sini. Di Inanam. So saya rasa yang selamat bagi saya adalah, bukan kat Sabah. Ya, Sabah lah ni. Nampak flag ni nampak macam apa? Saya rasa tak ada lagi flag ni macam dekat Semenanjung kan? Kak Ima, terima kasih. So guys, korang bantu taping dulu kan guys. Akak Sandi masuk JB. Sandi? Assalamualaikum. Sandi. Oh lama Sandi tak dapat dah kak. Sandi tak dapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya macam tak sedar hati sebab dalam otak saya asyik fikir tentang ada orang. Sebab tadi ada viewer saya bagi tahu bahawasanya dekat sini ada Mak Pat. So dia bagi tahu saya supaya hati-hati. Kalau dia tak bagi tahu saya dah pakai redah dah ni. Mana tangga nak naik ke atas? Guys, come on guys. Atas kita dulu guys. Assalamualaikum. Ada orang kah? Ni tempat orang tidur ni. Ni tempat orang tidur ni. Fai, thank you so much. Ada orang kah? Jikalau ada orang bagi tahu, bilang sama saya.
Assalamualaikum. Kenapa saya macam tak sedap hati Salam brother Lan, bukan Lan. Bukan Lan. Saya kawan dia. Assalamualaikum. Tempat orang merampok tu. Serius Guys, thank you so much. Uncle, thank you for the Ramadan Karim. Awis, thank you. Kenapa saya macam tak sedap hati Sekarang ni saya cari tangga untuk saya naik ke atas. Tak pun guys, saya minta atas jasa baik korang untuk saya explore dulu. Biar kita tahu yang kita ni betul-betul selamat. Bisakah? Tak, sekarang ni mana tangga naik ke atas? Fiona, thank you so much. Yang lain thank you tau pada Punchcard. Saya nak kena pastikan ni betul-betul selamat. Tangga kat ujung tu, ujung mana? Ujung mana? Sekejap saya keluar balik. Assalamualaikum Lan, bukan Lan. Tapi waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Ya Allah. Boleh saya tahu tangganya di mana? Sekejap kita try explore dulu. Kita cuba explore dulu, tengok macam mana keadaan. Mana tangga dia weh? Tangga naik-naik ke atas ni mana? Ya, kenapa saya macam tak nampak tangga je? Ya Allah, ya Tuhan. Fiona, terima kasih Fiona. Murah rezeki awak Fiona. Kenapa saya bunyi macam tapak kaki saya dengar macam bunyi tapak kaki. Oh, tangga dia sana. Ain, thank you so much Ain. Wih, ya Allah, kenapa saya macam tak sedap hati Allah Akbar. Wih, ni lift. Wih, ya Allah. Wih, betul-betul lah tempat dia orang tidur ni. So, saya nak kena berjaga-jaga ni. Tak, sekarang ni mana tangga dia? Mana tangganya? Allah Akbar, subhanallah. Kejap guys, saya cari tangga dulu. Tangga ni sepatutnya sini. Mana tangga? Assalamualaikum, host negeri mana ya? Sabah. Mana tangga dia? Ya Allah, stresnya saya. Tak jumpa tangga ni guys. Ya Allah. Mana tangga? Tolonglah, saya nak cari tangga je ni. Sekejap. Minta maaf kawalan kamera tidak, apa orang kata, tidak begitu sempurna. Oh, ini ke? Wih, bukan juga. Mana tangganya? Ni saya ni masuk ni betul-betul kering je ni.
Mana tangganya? Mana tangga ni? Tangga macam kena tutup yang di bawah ni. Serius lah. Hai, bunyi apa tu? Saya cari tangga tak jumpa. Weh. Sabar tu. Masa Black Sabbath explore di sini, dia panjat naik ikut pokok. Sekejap, saya dah dengar dah tadi. Saya ada dengar dah tadi. Naik ikut pokok. Naik ikut pokok. Harmin, terima kasih. Ke belakang ni lah. Sumpahlah saya nak panjat ikut pokok. Taklah kot. Salam line mana? Line dekat JB. Line dekat JB. Sekejap, saya tengah fikir mana tangga dia. Hujung tu lah mana? Sini ke? Betul sini? Sini ke? Mana lokasi? Di apartmen Inanam. Apartmen Inanam Sabah. Tadi cakap kat Sabah, ni kat JB pula. JB Land. Saya dekat Sabah. Sekarang ni lokasi dekat Sabah. Kan dia tanya LAN mana, saya kata LAN kat JB. LAN dekat JB. Uish. Allah Akbar. Tak ada jalan elok sikit ke Muhammad Isi? Hujung sini ke tangga dia? Sekejap saya tengok. Kita patah balik. Ikut dalam blok lah. Macam tak selamat pula saya rasa. Takut ada ini. Kalau ini yang tak nak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada tak dibunyi apa ni? Kena ikut jalan luar. So nak kena ikut jalan tadi tu ke? Nak kena ikut jalan tadi tu ke? Siapa yang memberi salam? Siapa yang memberi salam? Allah Akbar. Ni lah tangga dia. Ni tangga dia. Cuma saya tak tahu ikut mana. Ini tangga dia. Cuma saya tak tahu lalu mana. Siapa? Siapa yang memberi salam? Tangga tu kena tutup. Dia beri salam kat awak isi. Saya dengar suara kalian. Apa yang ingin kalian sampaikan? Belah kiri tu. Sekejap
Ni. Mana saya nak pergi? Suara perempuan. Sebab saya kalau boleh saya nak explore dulu kawasan ni. Agak-agak betul-betul selamat, barulah saya memulakan aktiviti paranormal saya. Assalamualaikum. Masalahnya saya daripada tadi dengar apa bunyi tapak kaki. Tu dah keluar balik. So ke mana? Sekejap. Assalamualaikum. Ada orang ke? Seorang je ke? Tak collect tak? Sebab asalnya hotel saya daripada tempat ni dalam 15 minit. So kebetulan saya lalu sini, saya ada nampak apartment ni. Itu yang saya bagi tahu Lan. Lan, aku nak try Lan. Boleh? Dia pun bagi green light. So saya pun cubalah. Hey. Tak pun besok kita main hutan. Kalau tak jumpa naik ikut pokok tu. Pokok mana? Ni. Serius nak panjat? Ke korang ada lokasi lain guys? Kira macam dekat-dekat dengan Inanam ni lah. Ada lokasi lain tak? Sebab saya dekat belakang ni, saya dengar macam suara tau. Cuma saya tak tahu sama ada suara lelaki ataupun perempuan. Perjelaskan suara-suara kalian. Mimma ja'al jinnus airus anfusakum. Allah. Weh, mana ni? Mana ni? Mana ni? Jelas korang? Jelas. Weh. Fighter solo explore. Lutut ni pun dah getar juga ni. Sebab ini bukan tempat kita. Tak pernah main lagi kawasan ni. So saya jadi agak ketakutan sikit. Macam kalau dekat JB, semua tempat kita kan dah pergi. Kita pergi pula berdua. Saya dengan Lan. So saya dah hafal jalan apa semua. So benda tu kira macam saya okey lagi lah. So ini memang tempat baru. Saya tak ada buat tinjauan siang. Kita main langgar je ni. Tadi dia jawab Waalaikumsalam bang. Sekejap, kalau ni tangga sebelah sini lah kan. Jom lah Bu, thank you so much. Allah Akbar. Itulah tangganya. Aish. Memang tak ada jalan naik ni weh. Aduh. Memang tak ada jalan naik ni. Kena tutup. Okey, korang ada lokasi lain tak guys? Baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Sarah Makpet. Serius ah. Panggai dia datang. Serius lah. Guys, saya nak raya lagi tau. Tahun ni saya nak beraya lagi. Saya tak naklah jasad saya berakhir di sini. Ni tangga dia. Macam mana saya nak masuk? Saya tengah fikir macam mana saya nak masuk. Macam mana saya nak naik ke atas. Oh, ni burung. Sepatutnya kalau ada lift, dia kena sediakan pintu emergency tau.
Astaghfirullahaladzim. 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 Allah Akbar. Suara siapa? Ui, ya Allah. Hai, ya Allah. Allah Akbar. Ni weh. Yang ni pintu naik dia. Bagi salam. Saya tahu. Ini pintu naik dia. Saya rasa macam ni lah pintu naik dia kan. Gimana mau panjat? Ya, dah tutup tu. Okey, macam ni guys. Bagi lokasi lain, hutan ke apa ke? Bagi lokasi lain dekat saya yang berdekatan dengan sini. Hutan ke apa ke, saya redah je. Jadi Superman tak, kalau jadi Superman kot. Bagi lokasi lain dekat saya. Sekejap, saya tengok lokasi mana. Tak kisahlah hutan ke apa ke. Kejap Aduh, silap saya. Sepatutnya saya nak kena Ricky dulu. Dekat Kota Kinabalu ke sekarang? Ya, betul. DKK bayi ni. So, saya nak kena cari hutan lah kan. Paling-paling pun. Hiking travel. Trekking near me. So nak tengok apa yang paling dekat dengan saya. Kalau ni okey tak guys? Kalau sini okey tak? Eco Trail. Rumah pengasas roti gardenia dekat mana? Ada lokasi tak? Sebab daripada tempat saya pergi ke sini dalam 8 minit je. 8 minit je. Pergi ke Kem Lok Kawi, tanya pada pegawai. Kalau ada orang itu yang pisang sikit saya tu. Kalau ada orang pisang sikit saya. So kita pergi ke sini je lah 8 minit je. Ni rasanya hiking punya tempat ni. Cuba kita tengok. Pengawal lah, bukan pegawai. Apa nama? Pergi Kem Lok Kawi. Boleh tengok sunscreen? Bukan, sekarang dah malam. Kem Lok Kawi. Kem Lok Kawi. Alamak. Lokasi tepat. Lokasi tepat dekat mana? Tak pun malam ni kita main hutan lah. Korang bagi saya lokasi dekat hutan. Saya redah. So besok baru kita cari bangunan balik. Kejap. So, saya nak kena keluar balik. Aduh, sorry guys. Sorry for today. Tak apa, saya akan cari lokasi baru juga untuk korang. Kano, thank you so much. Sebab ni pun awal lagi kan, pukul 11 kan. Atas pada airport. Dekat mana lah? Sekejap. Saya nak kena cari lokasi baru untuk korang. Sebab ni dah baik dah ni tempat ni. Tempat ni dah baik dah ni. Tapi tak apa lah, memandangkan kita tak jumpa tangga. So saya nak kena cari je. Sekejap je.
Sekejap. Ni Google Cam Lok Kawi. ...24 minit. Kondominium terbengkalai di Likas. Boleh juga. Likas dekat. Ada lokasi tepat tak? Kondominium Likas. Dekat je dari situ. Baik. Asal saya dengar suara orang? Nak sedap-sedap pik entele. Masalah saya nak lokasi dulu ni. Saya nak lokasi dulu. Sedap bendanya. 5 minit sampai kalau tidak jam. Awak ada lokasi tepat tak? Awak ada lokasi tepat? Kalau ada lokasi tepat, ni DM saya jap. Gua jauh dulu bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tadi? Ya, ada lokasi tepat tak? Ya. Nak kena kejap Siapa ada lokasi? Bagi tahu. Okey, tak apa guys. Pukul 11.30 saya lah balik 11.30 saya lah balik. Pukul 11.30 saya cari lokasi dulu. Okey. So jumpa korang pada 11.30 tahu guys. 11.30 okey. So gerak lu apa-apa pukul 11.30. Assalamualaikum.